Kenapa serangan Israel ke atas Iran punya nuclear facilities adalah satu benda yang menggemparkan ataupun satu benda yang besar di Middle East sekarang ni. Okey, hubungan di antara Israel dengan Iran ini bukan seperti negara-negara Middle East yang lain. Iran merupakan salah satu negara di mana di dunia ini dekat Middle East tidak mahu iktiraf Israel sebagai sebuah negara Israel seperti negara-negara Arab lain, contohnya Saudi, Kuwait, Bahrain dan negara-negara lain yang cuba normalize hubungan dengan negara Israel. Okey, Israel selama ini melihat Iran merupakan satu ancaman besar ke atas kewujudan negara Israel itu sendiri. Sebab tu Netanyahu always mencari jalan untuk menghapuskan atau membenam negara Iran ini. Netanyahu push the idea that Iran mempunyai senjata nuklear dan dia telah tolak idea ni kepada negara-negara barat yang lain supaya untuk eliminate Iran punya existence ataupun eliminate kekuatan ketenteraan yang ada pada Iran. Negara-negara barat yang lain menggunakan pendekatan negotiations dengan Iran tentang penggunaan nuklear ini sebab Iran kata diorang gunakan nuklear ini hanya untuk energy purposes. Amerika Syarikat pun menggunakan pendekatan yang sama sebelum ini iaitu dengan cara negotiations dengan Iran. Namun lepas Donald Trump naik, dia telah scrap this idea of negotiations. Tapi awal tahun ini dia menggunakan pendekatan yang sama iaitu dengan mengadakan diskusi dan negotiations dengan Iran. Jadi serangan yang dilakukan Israel ini bukanlah satu serangan yang out of nowhere. Dia memang telah mempunyai satu track history di mana pertuduhan yang dilakukan Israel ke atas Iran tentang penggunaan senjata nuklear. Israel mulakan serangan ke atas nuclear facilities dekat Iran dengan idea mahu menghapuskan Iran sepenuhnya di samping mahu mengekalkan relevance dia di Middle East disebabkan pembunuhan beramai-ramai yang dia sedang lakukan sekarang dalam Gideon Chariot Project. Tinggalkan komen korang dekat bawah.